Assalamualaikum guys. Itu kita punya CCTV yang kat luar ni. Kita dah ganti dia punya SD card. Kan ada yang cakap kan, dia akan ikut tau. Macam ni motor lalu kan. Dia akan ikut pusing motor tu. So siapa yang macam memang tak boleh lari lah. Dia akan ikut apa-apa yang kat depan dia. So kita ganti tadi SD card 32GB dengan setting HD So kalau sebab dia punya duration tu bergantung kepada kita punya setting lah. Kalau nak lagi panjang ambil yang kualiti rendah. Kalau kualiti tinggi macam singkat sikit, tapi dalam 32GB ni mungkin dapat dalam 7 hari kot. So satu minggu punya recording lah boleh dapat. Dia akan recording, continuous recording lah nama dia. Nampak dia gerak lagi sebab orang lalu. Dia continuous recording. Nanti kita tunjuk lah macam mana kita nak playback dia punya recording tu. Maknanya kita boleh tengok sampai 1 minggu punya recording. Okay, so penat lah cerita pasal ni. Kita cerita pasal benda lain lah pula. Bosan lah. Nah, sambung je lah. Kita masuk dalam kedai. Itu dah settle. Perangkap dah pasang. Kita tengok lah nanti siapa yang buat sampah situ. Okay, apa nak cerita kita punya kedai ni. Okay, ni indoor Indoor yang ini masa tu, ni pun tahun lepas juga. Saja je pasang kamera, dia boleh sambung dengan lampu punya kan. So dia macam spy punya lah pun boleh juga. Dan kualiti dia HD terang juga gambar dia. Nanti lepas ni kita buat video lah macam mana kita tengok balik video. So untuk dekat hall ni, dining hall ni ada satu je lah. Berapa nak banyak-banyak kan. Kita nak tengok. Takkan setiap meja nak CCTV. Nanti kalau orang makan kan macam macam tak selesa pula. So ini just nak tengok. Nak tengok luar je lah. Nak tengok. Ini untuk keselamatan lah juga. Kan? Jadi kalau macam handphone hilang ke apa ke, kita ada lah CCTV kan. Tapi tak adalah nak tengok, nak spy orang. Tak ada masa nak spy orang, dah sibuk masak apa semua. Nak spy benda. Jadi kalau dia cuma satu je lah kat luar ni. Itu pun daripada atas ada boleh 360. Okay.